Hai rakan-rakan pendidik sekalian, sesi penerangan hari ini kita nak sembang sikit tentang satu transformasi yang pastinya akan mengubah landscape bilik darjah kita tak lama lagi, iaitu kurikulum persekolahan 2027. Spesifiknya, kita nak selami betul-betul pendekatan pembelajaran bersepadu dan kenapa ia sebenarnya kunci utama untuk kita mencapai wawasan rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 tu. Sebagai guru, kitalah arkitek sebenar yang akan mencorakkan perubahan ini. Jadi, jom kita mulakan. Okey, ini peta hala tuju kita secara ringkas. Kita akan tengok dulu kenapa kita perlu berubah. Lepas tu kita fahamkan evolusi dari standard ke kompetensi, konsep pembelajaran bersepadu tu sendiri, macam mana rupa praktikalnya nanti dalam kelas, kuasa pengajaran berpasukan dan akhirnya kita tengok garis masa pelaksanaannya. Alright, kita masuk bahagian pertama. Kenapa kurikulum perlu berubah? Sebelum kita bedah silibus, kita wajib faham kenapa kita buat semua ni. Macam ni, kita memang tak boleh sangkal pengorbanan dan penat lelah cikgu-cikgu kita setiap hari. Anda semua memang luar biasa. Tapi, kita kena jujur dengan diri sendiri dan tanya satu soalan kritikal ni. Adakah kita betul-betul sedang menyediakan anak-anak murid kita dengan pendidikan yang sesuai untuk masa depan mereka? Dunia sekarang ni laju betul berubahnya kan? Jadi, kita dah tak boleh bergantung 100% pada cara lama kalau kita nak melahirkan generasi yang betul-betul berdaya tahan dan bersedia menghadapi segala macam ketidaktentuan. Dan kalau anda teliti, sebenarnya ada 4 pemacu utama yang menggerakkan transformasi kurikulum 2027 ni. Pertama, kita nak bentuk generasi yang ada minda pertumbuhan atau growth mindset. Kedua, kita perlu menyelaraskan dasar negara dengan tahap kematangan anak-anak. Ketiga, semestinya untuk kita bersaing secara global macam pencapaian PISA tu. Dan keempat, ini sangat penting, penerapan nilai karamah insaniah di bawah gagasan Malaysia Madani. Keempat-empat ini adalah tulang belakang kepada kurikulum baru kita. Seterusnya, bahagian kedua. Mari kita lihat macam mana evolusi daripada kurikulum berasaskan standard kepada kompetensi ini berlaku. Senang cerita macam ni lah. Selama ini, kita dah cukup terbiasa dengan kurikulum berasaskan standard kan? Kita fokus untuk capai sasaran spesifik dalam pengetahuan dan kemahiran. Tapi sekarang, kita beranjak sikit. Kita berevolusi ke arah kurikulum berorientasikan kompetensi. Maksudnya, kita bukan sekadar nak tick box capai target atas kertas, tapi kita nak pastikan anak-anak ni boleh guna pakai dan aplikasikan ilmu tersebut secara holistik. Kita nak wujudkan pembelajaran yang aktif dan berikan mereka pengalaman yang betul-betul bermakna untuk realiti kehidupan sebenar. Jadi, cikgu-cikgu tak perlu risau. Evolusi ni tak bermaksud segala amalan baik yang anda buat selama ni akan dipadamkan. Bukan macam tu. Kurikulum 2027 sebenarnya menggabungkan kedua-dua pendekatan ni dengan cukup cantik dan harmoni. Murid tetap akan capai standard yang ditetapkan, tapi dalam masa yang sama, mereka akan dilatih menguasai kecekapan hidup yang autentik. Kiranya kita perkukuhkan lagi sistem sedia ada, bukan buang terus. Masuk ke bahagian ketiga, konsep pembelajaran bersepadu 2027. Inilah core yang kita nak bincangkan tu. Kalau nak tahu, pembelajaran bersepadu inilah nadi utama yang akan merealisasikan sasaran rancangan pendidikan Malaysia kita. Pendekatan ini secara tak langsung meruntuhkan tembok pemisah antara subjek-subjek tradisional dan dia mencantumkan pelbagai disiplin ilmu tu secara sangat natural. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dapat bangunkan potensi kanak-kanak secara menyeluruh. Kita nak bentuk karakter mereka dan tingkatkan kesediaan sosio-emosi dari peringkat prasekolah hinggalah ke sekolah menengah. Yang paling menariknya di sini ialah kita perkenalkan slot masa yang dikhususkan sepenuhnya untuk pembelajaran sosio-emosi. Pembentukan karakter anak-anak dah bukan lagi sekadar elemen sisipan curi-curi masa ya, tapi ia memang ada slot rasmi dalam jadual waktu. Ini kunci yang sangat penting untuk memastikan minda dan emosi anak-anak kita stabil, tenang dan positif sebelum diorang berdepan dengan pelbagai cabaran akademik. Okey, teori dah dengar. Sekarang masuk bahagian 4. Praktikal di bilik darjah. Macam mana rupanya dalam kelas nanti? Jeng jeng jeng, perkenalkan, Alam dan Manusia. Ini adalah mata pelajaran bersepadu yang serba baharu khas untuk adik-adik kita di tahap 1. Ini adalah contoh paling jelas macam mana kita memecahkan struktur subjek yang terasing sebelum ni. Alam dan Manusia direka khas untuk menggabungkan beberapa disiplin ilmu sekaligus supaya apa yang diorang belajar tu terasa lebih dekat dan relatable dengan realiti persekitaran mereka pada usia seawal 7 hingga 9 tahun. Bayangkan, daripada ajar topik secara berasingan mengikut buku teks, anda akan guna pendekatan yang kita panggil idea utama atau big ideas. Sebagai contoh, tengok modul projek Saya Adiwira ni. Idea utama ni akan bertindak sebagai sauh utama yang memandu keseluruhan perjalanan pembelajaran budak-budak tu merentasi tempoh beberapa minggu.
Cuba perhatikan betapa bijaknya satu projek ni menyulam pelbagai kemahiran sekaligus. Dalam kelas nanti, murid mula-mula akan tonton video supaya dorang faham nilai murni dan tanggungjawab civic. Lepas tu, dorang bersembang sesama dorang. Ni dah asah kemahiran komunikasi. Kemudian, dorang beralih ke aktiviti seni kreatif pula dengan mencipta topeng superhero dorang sendiri. Wah, memang seronoklah budak-budak ni nanti. Pembelajaran tu bukan saja jadi super aktif, malah memori dorang akan jauh lebih tajam sebab dorang sedang menjadi adiwira itu sendiri. Seterusnya, bahagian kelima, kuasa pengajaran berpasukan. Saya tahu mungkin ada yang tengah terdetik sekarang ni. Macam banyak je disiplin ilmu nak kena gabung. Larat ke aku nak buat sorang-sorang ni? Jangan risau, jawapannya ada pada team teaching atau pengajaran berpasukan. Anda tak perlu memikulnya seorang diri. Pendekatan baharu ni direka supaya cikgu-cikgu akan duduk sekali untuk merancang, mengajar dalam kelas dan menilai murid secara berkumpulan. Katakanlah cikgu A hebat bab sains dan alam sekitar. Cikgu B pula pakar dalam seni dan sastra. Dekat sinilah anda akan saling menyokong, bergabung tenaga dan melengkapi kekuatan satu sama lain. Bila kita amalkan budaya kerja yang kolaboratif macam ni, ia bukan sahaja bantu kurangkan tekanan atau beban individu anda, tapi percayalah, kualiti pembelajaran di bilik darjah akan mencanak naik. Bila ada lebih dari seorang guru berinteraksi, kawalan kelas jadi jauh lebih berkesan dan yang paling penting sekali, anda ada lebih masa untuk bagi perhatian secara personal kepada murid-murid yang perlukan bimbingan tambahan, supaya akhirnya tiada seorang pun yang tertinggal. Kita menghampiri garis penamat. Bahagian ke-6, garis masa pelaksanaan 2027. Macam biasa, perubahan besar mestilah berperingkat. Kita dah pun rangka satu garis masa pelaksanaan yang sangat berstruktur. Tahun 2025 ni, kita fokus sepenuhnya kepada proses penyebaran. Ini adalah fasa penerangan, siri latihan dan memperkasakan ke semua guru. Selepas tu, kita bermula perlahan-lahan di peringkat prasekolah pada tahun 2026. Akhir sekali, pada tahun 2027, barulah pendekatan ini dilaksanakan secara rasmi dan menyeluruh untuk murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Bila kita teliti semula semua fasa pelaksanaan ni, pesanan saya, ingatlah pada perumpamaan, jika pengayuh sayang dibasarkan, sampan tidak akan sampai ke seberang. Dan pepatah Inggeris yang berbunyi, it takes a village to raise a child. Maksudnya di sini, transformasi pendidikan kita ni wajib digalas secara kolektif. Ia perlukan usaha sama seluruh tenaga pendidik, malah komuniti masyarakat, untuk menggembling tenaga mendayung sampan ini ke arah satu matlamat yang sama. Jadi, sementara kita buat persediaan diri melangkah ke tahun 2027, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan ini. Cuba tanyakan pada diri sendiri, apakah kekuatan dan kepakaran paling unik yang anda miliki dan macam mana anda nak gunakan perkara itu untuk menyumbang dalam pasukan pengajaran yang bersepadu nanti. Macam mana kita semua nak bantu bina generasi Malaysia yang betul-betul kalis masa hadapan. Terima kasih banyak kerana bersama-sama mengikuti penerangan hari ini. Terus semangat dan selamat berancang untuk kejayaan anak-anak murid kita.